Assalamualaikum. Ya, jual apa? Banyak gelak. Kenapa? Ha? Bangun. Jual apa? Ni apa ni? Nasi bajet. Nasi bajet macam mana kira? Macam mana? RM6. RM6. RM6 je? Ni je lah. Ni je lah. Ha. Apa dah tu? Tunggu jap. Cili nak? Apa dah tu? Nasi putih je? Nasi kuah kari. Okey, boleh dia cili? Pedas eh? Baik, mantap. Pedas tu? Pedas lah. Pedas eh? Okey, ayam kau ambil yang paling jahat. Jahat. Ha. Banyak. Ha. Oh, ayam kalau kecil dia bagi dua eh? Okey. Dekat mana menjaga ni, Dek? Ini kan depan penjara Sungai Udang. Berapa penjara Sungai Udang? Berapa buka? Pukul 10 Ha? sampai habis. Sampai bela cuti? Kita hari Ahad. Toto ringgit tu. Ini RM6. Confirm eh? Confirm eh? Tak boleh hutang eh? Confirm eh? Nasi bajet RM6. Depan penjaga Sungai Udang. Kalau ayam kecil dia akan bagi kau ayam 2 ketul. 1 ketul? 2 ketul. 2 ketul ayam RM6 murah dengan kuah kari. Dia bagi belacan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal belacan pedas tau. Weh, pedas weh. Tapi label dia 4 lah. 1 sama 5, aku bagi 4 lah. Kuah kari dia mantap Sambal belacan pedas mantap. Porsi banyak, RM6. Bagi aku murah. Depan menjaga Sungai Udang, aku bagi 8. Kena cuba. Siapa balik?